Bagi yang dah berumah tangga, sudah semestinya yang ditinggalkan pun perlukan kewangan. Okey, andai kata yang membuat pinjaman kayaknya berhutang lah, ataupun orang kata personal loan lah untuk nak ke sana. Personal loan. Apa pendapat Tuan Haji? Mungkin itu salah satu cara jemaah tu untuk apa orang kata, mencukupkan mana yang tak cukup. Kan? Bagi yang dah berumah tangga, sudah semestinya yang ditinggalkan pun perlukan kewangan. Betul. Nafkah tu perlu dijaga. Betul, nafkah tu perlu dijaga. Perbelanjaan dia, mungkin dia akan perlukan perbelanjaan kat sana. Itu terpulang kepada masing-masing. Tapi saya yakin apabila nama dah dipanggil dan orang yang jemaah-jemaah haji ni, dia orang dah ready dah sebenarnya. Dia sedar tak sedar je sebenarnya. Sebenarnya dah ready. Mungkin dari segi kontak, Dayufur Rahman ni masih ada hutang-hutang yang lain kan. Contoh, kalau kita tak berhutang, kita tak dapatlah satu barang tu. Ya, betul. Kalau kita dari segi kontak property lah. Okey. Sekarang kalau di sekitar bandaraya, sudah semestinya harganya bukannya 100,000, memang tak setengah juta lah. Mungkin setengah juta kan. Setengah juta tu dah pasti. Dekat situlah anggarannya. Anggarannya kan. So nak tak nak, benda untuk property ni adalah satu keperluan. Betul. Untuk yang dah berumah tangga kan, keselamatan apa semua. Betul. So yang itu bagi saya, kita tak perlu risau. Sekiranya kita masih ada hutang dari segi property, terutamanya rumah, setiap pinjaman kita tu telah dilindungi oleh takaful. Telah dilindungi oleh takaful. Ini apa yang saya faham sebelum nak menunaikan haji, apa saja hutang kita perlu selesaikan sebelum nak ke sana kan. Macam Tuan Haji beritahu ni, tak perlu dirisaukan lah. Tak perlu dirisaukan. Sekiranya kita, apa-apa berlaku pada diri kita di sana, ia dilindungi oleh takaful. Asyik. Maksudnya kalau apa-apa berlaku kepada kita, terutamanya kematian, insya-Allah takaful akan cover hutang kita. So waris tak perlu risau.